Mawi, kalau kamu nak pergi perkemahan tu, pergilah. Mak tak kisah. Tapi Mak... Mak yang salah. Mak selalu suruh kamu buat itulah, buat inilah. Tapi kamu tak pernah lawan cakap Mak. Kali ni, Mak nak suruh kamu buat keputusan sendiri. Tak, Mak. Mawi memang tak nak pergi. Lagipun... Mawi, kamu jangan tipu Mak. Mak kenal kamu. Mak yang lahirkan kamu. Mawi cuma tak nak buat Mak sedih. Mawi bersalah tengok Mak. Mawi tahu, Mawi tak sepandai macam abang dan kakak. Tapi, kalau boleh, Mawi nak buat Mak bangga dengan gembira dengan Mawi. Mawi, kamu memang anak yang baik. Mak bangga sangat dapat anak macam kamu. Kamu tak pernah lawan cakap Mak. Kali ni, Mak nak kamu dengar juga cakap Mak. Kamu kena pergi perkemahan. Kalau tak, Mak lagi sedih. Lina mana? Dia tak nak ikut sekali ke kita pergi jual kuih? Dia kata dia nak pergi bandar ikut ayah dia. Mungkin nak beli perkakas untuk perkemahan tu nanti kot. Korang semua dah beli ke? Petang ni aku dengan ayah aku pergi bandar. Korang ikutlah sekali. Udi, jom lah. Kan aku dah janji dengan korang semua aku nak beli. Mestilah aku ikut. Barang-barang semua ayah aku dah belikan lah. Kau macam ni, Mawi? Aku bersama. Semua dah ada. Alah, tapi korang ikut je lah. Aku dah cakap dah dekat ayah aku yang korang semua ikut. Macam Mawi. Kau nak pergi tak? Mawi, jom lah. Nanti aku tanya mak aku dulu. Macam tu lah. Baru rock. Tapi aku tak cakap lagi. Aku boleh pergi ikut korang.
Hmm,